Kebanyakan orang cakap tentera ni makan tidur. Kau cakap makan tidur tak buat kerja, tapi yang kau tidur sedap-sedap siapa jaga? Point tu. Kan kau tidur, kau kerja, kau makan sedap-sedap, makan kat restoran, kan duit kau berkepuk-kepuk. Kalau tentera tak jaga, kau agak-agak kau senang tak tu? Bagilah nasihat kepada para prajurit muda yang teringin nak masuk Paskal ni. Apa yang abang boleh bagi dia orang punya nasihat? Abang boleh bagi motivasi ke, nasihat ke, untuk bagi dia semangat, especially yang nak masuk Paskal. Okey, yang nak masuk Paskal Kalau nak masuk Paskal ni, yang penting hati. Bila hati dah ada, kalau saya lah, kalau orang lain saya tak tahu. Kalau bagi saya, hati. Yang penting hati. Apa tujuan kau? Kenapa kau nak masuk? Kalau kau tak tanya diri sendiri, kau dengar cakap orang, habis. Sebab apa kau masuk? Apa keinginan kau? Apa yang kau kejar? Kedua, kesihatan. Ketiga, fizikal, mental. Kalau kau dah masuk, kau teruskan. Jangan sekat jalan. Itu je. Kalau dalam Paskal ni orang cakap, aku boleh lepas, pembohong. Ingat senang. Zaman saya adalah yang terakhir, orang panggil Asas Paskal Vietcong. Maksudnya? Dia memang seksa gila-gila ni. Lepas tu baru dia buat daripada asas Paskal kepada banyak pada SEAL team lah. Banyak pada guna fizik, banyak pada fizikal lah. Kurang sikit untuk pada mental. Macam kami dua-dua. Fizikal kena seksa, mental kena seksa. Fizikal tu yang tak tahan tu. Sebelum kau masuk Paskal, kau masuk biasalah. Tak kira lah kau Paskal ke, kau JJK ke, kau Paskal ke, kau masuk dulu dalam tu. Sebelum kau masuk dalam perkhidmatan tu, sebelum kau pergi kepada grup-grup khas ni, kau kena tahu tujuan kau masuk. Kau jangan main celup-celup. Aku saja-saja nak masuk, nak cuba. Tak payah kau lupakan. Itu yang banyak orang kata buat perangai. Ada yang bukan dalam tentera ni saya nak burukkan tentera, tidak. Tapi dalam tentera masih lagi ada yang nak buruk perangai, isap dadah. Ada bukan tak ada. Tapi kita tak tahulah berapa banyak. Saya nak cerita pun saya tak tahu. Tapi ada. Terutama pada uniform. Teruskan sampai ke penghujung. Teruskan sampai hujung. Macam saya sampai hujung 25 tahun servis. Alhamdulillah. Selamat. Sampai pencen. Yang penting sampai hujung dapat pencen. Alhamdulillah. Sekian saja daripada kami dalam rancangan Apa Nak Borak. Saya Nizar Syazani. Aku Padil. Aizwan Alif. Saya Zamri. Okey bang, satu kali bang. Baris dia bersurai. Betul. Ya, okey guys.